Selamat sejahtera kepada yang dihormati pesyarah kita Encik Marni bin Haji Golong serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Selamat datang ke sesi video perbincangan kami bagi memenuhi keperluan tugasan 2. Dalam sesi ini, kami akan membincangkan sebuah topik yang menjadi tiang siri dalam sistem pendidikan negara kita, iaitu dasar pelaksanaan kegiatan ko-kurikulum di bawah kerangka ko-kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan ko-kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Saya Alia Atira binti Lokman bertindak selaku moderator dan bersama saya di sini adalah rakan panelis saya yang cukup berdedikasi iaitu Danish Haikal bin Madzaini. Danish, seperti yang kita sedia maklum melalui dokumen ko-kurikulum, terdapat 5 dasar utama untuk mengawal selia dan menstrukturkan pergerakan ko-kurikulum di Malaysia. Namun untuk sesi perbincangan meja bulat kita yang berdurasi 30 minit ini, kita telah menyaring dan memilih 3 dasar yang dinamik, penuh dengan pro dan kontra, serta memberi impak langsung kepada ekosistem sekolah. Boleh Danish kongsikan beberapa dasar-dasar tersebut serta hala tuju perbincangan kita? Baiklah, terima kasih Alia. Salam sejahtera kepada Encik Marni bin Haji Golong dan rakan-rakan sekalian. Betul kata Alia, daripada 5 dasar pelaksanaan ko-kurikulum yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kami telah memilih 3 dasar khusus untuk mengandungi elemen perdebatan komitmen, iaitu komitmen, isu equity dan cabaran pelaksanaannya di lapangan sekolah. Iaitu 3 dasar tersebut adalah yang pertama, kegiatan ko-kurikulum adalah sebahagian daripada ko-kurikulum kebangsaan. Dasar yang kedua adalah penyertaan murid dalam kegiatan ko-kurikulum adalah wajib. Dan yang ketiga, berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi. Melalui video perbincangan ini, kami bukan sekadar mahu membaca definisi literal dasar-dasar tersebut. Sebaliknya, kami mahu membedah secara kritikal, iaitu apakah definisi operasionalnya, bagaimana realiti contoh pelaksanaan sebenar di sekolah, dan apakah isu dan cabaran birokratik serta logistik yang dihadapi, penilaian pro dan kontra berdasarkan literatur ilmiah, serta akhir sekali mengemukakan cadangan strategi penambahbaikan yang pragmatik dan boleh laksana. Satu pengenalan yang sangat jelas, Danish. Jadi mari kita mulakan dengan fasa bedah dasar kita dengan mengupas dasar utama yang pertama, iaitu kegiatan ko-kurikulum adalah sebahagian daripada ko-kurikulum kebangsaan. Frasa sebahagian daripada ko-kurikulum kebangsaan ini merupakan implikasi undang-undang dan mandat yang sangat besar. Boleh Danish huraikan maksud kepentingan serta bagaimana matlamat dasar ini diterjemahkan ke dalam contoh pelaksanaan sebenar di permis sekolah-sekolah? Bila kita menyentuh tentang status ko-kurikulum sebagai sebahagian daripada ko-kurikulum kebangsaan, rujukan perundangan tertinggi kita ialah Akta Pendidikan 1996, Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997. Melalui warta kerajaan ini, kedudukan ko-kurikulum diletakkan setaraf dari segi perundangan dengan ko-kurikulum akademik. Maksudnya di sini, kegagalan melaksanakannya di sekolah merupakan satu pelanggaran terhadap perimeter Undang-Undang Pendidikan Negara. Kepentingannya amat jelas, iaitu memastikan pembangunan model insan tidak bersifat berat, sebelah atau berat akademik semata-mata, ataupun yang dipanggil sebagai academic bias. Sebaliknya, menyuburkan potensi intelek, rohani, emosi dan jasmani secara holistik selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK. Contoh pelaksanaan sebenar di sekolah iaitu pihak pentadbir sekolah menstrukturkan jadual waktu khas persekolahan di mana hari Rabu diisytiharkan sebagai hari ko-kurikulum. Pada hari tersebut, seluruh warga sekolah termasuklah barisan pentadbir, guru-guru dan murid-murid wajib memakai pakaian seragam unit masing-masing. Aktiviti dijalankan secara berjadual mengikut peruntukan masa yang ditetapkan. Contohnya, 120 minit seminggu untuk sekolah menengah yang merangkumi pusingan antara unit beruniform seperti kadet polis atau pengakap, kelab persatuan akademik seperti kelab bahasa Melayu dan sukan permainan seperti kelab badminton. Baiklah, itu dari segi mandat perundangan dan struktur ideal jadual sekolah.
Namun Danish, kita tahu bahawa apa yang ditulis di dalam dokumen dasar ni kadang-kadang mengalami herotan apabila tiba ke peringkat pelaksanaan di bawah. Di sinilah timbul isu pelaksanaan yang rumit. Berdasarkan pemerhatian ilmiah, apakah isu utama yang melanda dasar 1 ini? Baiklah. Jadi, isu paling meruncing dalam pelaksanaan dasar 1 ini ialah beban tugas bukan mengajar guru ataupun clerical task dan kefahaman yang tidak sekata antara pentadbir dengan pelaksana. Ramai guru akademik berhadapan dengan keletihan melampau akibat bebanan tugas pengkeranian, pengisian data dalam talian dan penyediaan pelbagai laporan dokumentasi. Apabila tiba waktu kokurikulum di sebelah petang, tenaga dan motivasi mereka telah pun merosot. Akibatnya, mereka kurang memberikan komitmen untuk merancang modul aktiviti yang berkualiti. Aktiviti mingguan bertukar menjadi hambar, murid sekolah datang untuk menyalin nota atau membersihkan kawasan tanpa berlakunya pemindahan kemahiran yang bermakna. Pentadbiran pula kadang-kala lebih fokus kepada kepatuhan dokumentasi fail yang cantik berbanding kualiti aktiviti yang dialami oleh murid. Jadi, ini merupakan satu realiti yang agak pahit tetapi benar-benar berlaku. Jadi, jika kita timbang tara kesan dasar ini, bagaimana kamu melihat aspek pro dan kontra keberkesanannya terhadap murid, Alia? Jadi bagi pandangan saya, kita lihat aspek pro terlebih dahulu. Secara ilmiah, apabila dasar ini menegaskan kokurikulum sebagai sebahagian daripada kokurikulum kebangsaan, ia memberikan justifikasi akademik kepada pendekatan teori pembelajaran berdasarkan pengalaman ataupun experiential learning theory oleh John Dewey. John Dewey ini menegaskan bahawa learning by doing atau belajar melalui perbuatan merupakan kaedah terbaik untuk membina kognitif pelajar. Melalui kokurikulum, murid mendapat peluang mengaplikasikan teori abstrak di bilik darjah ke dalam dunia praktikal. Contohnya, murid yang belajar kelab sukan mempraktikkan konsep trajektori dan daya fizik semasa menendang bola. Manakala murid kelab pencipta alam pula mengaplikasikan silibus sains biologi semasa menguruskan taman herba sekolah. Ini bertindak sebagai ejen pelepasan stres yang baik untuk emosi murid. Namun dari aspek kontra pula, dasar ini sering kali melahirkan budaya elitisme di sekolah. Demi mengejar anugerah pencapaian kokurikulum cemerlang di peringkat daerah atau negeri untuk menaikkan nama sekolah, pihak pengurusan ni cenderung melaburkan 80% sumber keuangan, kemudahan dan perhatian guru kepada sekelompok kecil murid yang sudah sedia berbakat, contohnya atlet elit sekolah atau pasukan nasyid utama. Kesannya, kelompok majoriti murid yang tidak mempunyai bakat luar biasa diterabaikan dan hanya menjadi penyokong pasif di tepi padang tanpa mendapat peluang pembangunan yang potensi dan lebih adil. Kritikan yang sangat bernas, Alia. Ketidakseimbangan pelaburan sumber terhadap murid berbakat berbanding murid biasa membelakangkan konsep equity. Jadi, apakah cadangan strategi penambahbaikan yang konkret bagi mengatasi kelemahan pelaksanaan dasar 1 ini, Alia? Bagi pendapat saya, strategi penambahbaikan yang boleh kita laksanakan ialah memperkenalkan modul kokurikulum bersepadu tempatan MKBT dan mensyukurkan semula pengurusan tenaga kerja guru. Pihak kementerian ataupun pihak sekolah perlu menyediakan bank modul aktiviti yang mesra pengguna seperti berasaskan standard antarabangsa yang boleh diakses oleh guru. Ini bagi mengurangkan beban guru untuk mencipta rancangan mingguan dari sifar. Selain itu, sekolah juga harus menggalakkan jalinan pintar iaitu smart partnership bersama agensi luar seperti NGO. Contohnya menjemput Jabatan Bomba dan Penyelamat atau Persatuan Catur Tempatan untuk mengendalikan aspek teknikal aktiviti. Manakala guru sekolah bertindak sebagai fasilitator, kebajikan dan kawalan disiplin sahaja. Ini mengurangkan beban kerja guru di samping meningkatkan kualiti pengisian aktiviti kokurikulum. Saya sangat setuju dengan pendapat kamu, Alia. Jadi sekarang mari kita bergerak ke dasar 2 yang telah dipilih. Tidak kalah pentingnya dan sering menjadi topik sensitif bagi setengah pihak, iaitu penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. Perkataan wajib di sini bermaksud setiap individu murid
yang mendaftar di sekolah kerajaan perlu menghadiri sesi kokurikulum. Jadi Danish, bagaimanakah rupa bentuk sistem pematuhan dasar wajib ini di sekolah kita dan apakah kepentingan tersiratnya? Baiklah Alia. Jadi maksud dasar ini adalah setiap murid tanpa mengecualikan sesiapa pun mesti melibatkan diri secara aktif dalam ketiga-tiga komponen utama yang ditetapkan, iaitu 1 unit beruniform, 1 kelab dan persatuan dan 1 sukan dan permainan. Untuk memastikan elemen wajib ini dipatuhi dan bukan sekadar syarat atas kertas, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan sistem pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK. Melalui PAJSK ini, aspek kehadiran, jawatan yang dipegang, sumbangan dan tahap pencapaian murid akan dinilai secara sistematik untuk menyumbang sebanyak 10% markah merit keseluruhan bagi permohonan kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun IPTA, Kolej Matrikulasi mahupun Sekolah Berasramah Penuh SBP. Contoh pelaksanaan sebenar, di awal tahun persekolahan, guru kelas dan guru penyelaras kokurikulum akan memastikan setiap murid mengisi borang pendaftaran keahlian 3 unit tersebut. Setiap minggu, guru penasihat akan menandakan kad kehadiran fizikal atau memasukkan data kehadiran terus ke dalam sistem APDM PAJSK. Murid yang mencatatkan peratus ketidakhadiran yang tinggi tanpa surat tunjuk sebab yang sahih akan dikenakan tindakan amaran disiplin, malah boleh menjejaskan peluang akademik mereka pada masa hadapan. Baiklah, berkenaan sistem merit itu, 10% PAJSK itu memang satu pemacu yang kuat. Tetapi di sini letaklah cabaran sosiologi yang benar. Sifat wajib ini mengandaikan semua murid mempunyai keupayaan masa, fizikal dan kewangan yang sama untuk hadir ke sekolah pada waktu petang atau hari Sabtu. Apakah isu sebenar yang timbul akibat penguatkuasaan sifat wajib ini, Danish? Jadi, isu yang paling ketara di lapangan ialah tahap komitmen murid yang berbeza-beza yang dipengaruhi secara langsung oleh faktor status sosioekonomi, SES, keluarga dan geografi. Kita perlu realistik. Sebilangan murid terutamanya daripada golongan miskin bandar atau luar bandar B40 terpaksa memikul tanggungjawab membantu keluarga selepas tamat sesi akademik harian, sama ada bekerja sambilan, menjaga adik-beradik atau membantu perniagaan ibu bapa. Bagi mereka, tinggal lebih masa di sekolah untuk kokurikulum bermakna mereka kehilangan waktu untuk menjana pendapatan keluarga. Selain itu, wujud isu logistik dan pengangkutan. Bagi murid luar bandar, bas sekolah hanya menyediakan perkhidmatan sejurus selepas tamat waktu sekolah arus perdana. Jika mereka perlu tinggal untuk aktiviti kokurikulum petang, tiada pengangkutan alternatif untuk mereka pulang, melainkan ibu bapa terpaksa berbelanja lebih untuk tambang atau minyak motosikal, yang mana ia merupakan satu bebanan kewangan tambahan. Jadi, isu sosioekonomi ini memang memerlukan penyelesaian yang sensitif dan fleksibel. Seterusnya, mari kita nilaikan keberkesanan dasar wajib ini dari kanta pro dan kontra ilmiah. Apakah pandangan awak, Danish? Jadi, jika kita lihat dari aspek pro, dasar wajib ini memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pembangunan psikososial murid. Merujuk kepada teori perkembangan psikososial Erik Erikson, peringkat umur remaja, iaitu daripada umur 12 hingga 18 tahun, berada dalam krisis pembentukan identiti menentang kekeliruan peranan ataupun identity versus role confusion. Ketetapan wajib ini bertindak sebagai pemberi struktur yang memaksa murid keluar daripada zon selesa akademik untuk belajar berorganisasi. Melalui penglibatan wajib ini, mereka membina kemahiran komunikasi HP5 yang tinggi. Mereka belajar bertoleransi, melontarkan idea dalam mesyuarat agung, berunding dan menyelesaikan konflik interpersonal. Ini membentuk kebolehan menyampaikan idea yang jelas, koheren, yakin dan meyakinkan KMK1 yang sukar diajar di dalam bilik darjah tradisional yang pasif. Namun dari aspek kontra pula, sifat wajib yang rigid ini boleh membunuh minat intrinsik murid. Intrinsic motivation overmining intrinsic interest dalam bahasa Inggerisnya lah.
disebabkan kekangan kuota ahli bagi sesebuah kelab di sekolah, di mana kelab popular seperti kelab bola sepak atau kelab komputer selalunya cepat penuh. Ramai murid akhirnya dipaksa dan dicampakkan ke dalam kelab yang langsung mereka tidak minat hanya demi memenuhi borang pendaftaran. Apabila murid menyertai aktiviti atas faktor paksaan merit semata-mata, mereka akan hadir dengan tubuh fizikal tetapi minda dan jiwa mereka tiada di situ. Ini mewujudkan budaya kepatuhan palsu ataupun compliance without engagement. Jadi Alia, bagaimanakah pihak sekolah boleh mengekalkan elemen wajib ini tetapi pada masa yang sama memberikan keanjalan kepada murid yang mempunyai kekangan tersebut? Apakah strategi penambahbaikannya? Baiklah, terima kasih Danish atas soalan yang diberikan. Jadi, strategi transformatifnya ialah mengaplikasikan teknologi ICT secara bersasar melalui model co-curriculum hybrid. Sekolah tidak seharusnya menyekat aktiviti co-curriculum kepada mod fizikal 100% di sekolah pada waktu petang. Pihak pentadbir boleh saja membenarkan kelab-kelab akademik atau persatuan mengendalikan sebahagian perjumpaan mereka secara dalam talian. Contoh virtual co-curriculum menggunakan platform mesra murid seperti Google Classroom, Telegram, Discord ataupun Zoom. Misalnya, murid boleh memberikan tugasan berkumpulan untuk menghasilkan poster digital bertemakan kesedaran alam sekitar, membina video pendek infografik sejarah atau mengadakan perbincangan strategi kelab catur secara hybrid pada waktu malam yang bersesuaian dengan kelapangan mereka. Strategi ini secara langsung menyelesaikan isu pengangkutan luar bandar dan komitmen kerja sambilan bagi murid B40, di mana mengasah kemampuan mengaplikasikan teknologi ICT yang sesuai dan berkesan seperti yang dituntut dalam kriteria penilaian tugasan kita. Jadi seterusnya, mari kita beralih kepada dasar ketiga yang telah kita pilih, iaitu dasar utama 5 berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa unsur-unsur diskriminasi. Dasar ini membawa semangat pendemokrasian, pendidikan dan inklusiviti yang sangat tinggi. Jadi Danish, bolehkah kamu kupas apakah definisi sebenar dasar ini dan bagaimana bentuk pelaksanaannya dalam realiti sekolah pada hari ini? Jadi, baiklah Alia. Dasar utama 5 ini menggariskan prinsip keadilan sosial ataupun social equity di mana setiap murid yang berdaftar di institusi pendidikan kebangsaan berhak mendapat akses, peluang, fasiliti dan layanan yang sama rata untuk membangunkan potensi diri mereka dalam aspek co-curriculum. Dasar ini melarang keras sebarang bentuk diskriminasi, sama ada diskriminasi berasaskan jantina, latar belakang etnik, kedudukan sosioekonomi maupun keupayaan fizikal dan mental murid. Contoh pelaksanaan sebenar di sekolah, dasar ini paling jelas dilihat melalui program inklusif melibatkan murid berkeperluan pendidikan khas MBPK yang berada di bawah program pendidikan khas integriti PPKI. Sekolah-sekolah hari ini diwajibkan untuk melibatkan murid-murid berkeperluan khas ini seperti murid autisme, sindrom Down atau kurang upaya fizikal dalam aktiviti utama sekolah seperti perkhemahan perdana, badan beruniform atau kejohanan sukan tahunan sekolah melalui pengenalan acara sukan adaptif ataupun acara khas yang diubah sesuai mengikut keupayaan mereka. Selain itu, sekolah juga dilarang menghadkan penyertaan kelab-kelab tertentu seperti kelab robotik atau kelab golf hanya untuk murid kaya dengan mengenakan yuran keahlian yang tidak munasabah. Konsep inklusiviti tanpa diskriminasi ini sememangnya menjadi kayu ukur sebuah sistem pendidikan yang bertamadun. Namun, apabila kita bercakap tentang pelaksanaan praktikal di sekolah-sekolah di Malaysia, realiti fizikal dan kepakaran seringkali menjadi tembok penghalang yang besar. Pada pendapat kamu, apakah cabaran terbesar dasar 5 ini, Alia? Pada pandangan saya, cabaran yang paling kritikal dalam dasar 5 ini adalah kekurangan fasiliti yang mesra OKU dan jurang kompetensi guru penasihat. Hakikatnya, pada hari ini, majoriti bangunan dan infrastruktur sukan di sekolah-sekolah kita, terutama sekolah yang sudah lama atau sekolah luar bandar, tidak dibina dengan reka bentuk sejagat ataupun universal design. Tiada laluan kursi roda yang standard untuk ke padang, tiada tandas khas OKU berhampiran kawasan sukan dan peralatan sukan adaptif pula sangat terhad disebabkan kekangan bajet. Selain itu, timbul isu bebanan psikologi guru.
Guru-guru penasihat arus perdana rata-ratanya tidak pernah menerima latihan formal dalam aspek pendidikan khas atau pengurusan pergerakan murid kurang upaya. Apabila mereka diwajibkan membawa murid berkeperluan khas untuk menyertai aktiviti luar yang lasak seperti berkemah atau berenang, guru berhadapan dengan besaran yang amat tinggi mengenai aspek keselamatan, risiko kecederaan dan liabiliti undang-undang jika berlaku kemalangan. Akhirnya, murid-murid khas ini kadangkala disisihkan secara halus. Mereka hadir tetapi hanya duduk di bawah kemah setia sebagai penonton dengan alasan keselamatan. Namun, bagaimana kita menilai pro dan kontra pelaksanaan dasar ni tanpa diskriminasi dari sudut akademik dan impak sosial? Jadi, dari aspek pro, dasar ini menyokong penuh teori hubungan sosial ataupun social contact theory oleh Gordon Allport. Teori ini membuktikan bahawa prasangka, stereotip dan jurang sosial antara kelompok yang berbeza, dalam konteks ini antara murid biasa dengan murid berkeperluan khas atau interkaum, boleh dikurangkan secara signifikan apabila mereka diletakkan dalam satu persekitaran yang memerlukan kerjasama rapat demi mencapai matlamat bersama. Melalui penglibatan beramai-ramai tanpa diskriminasi ini, murid arus perdana belajar membina nilai-menilai etika yang mendalam. Mereka belajar melihat kelebihan dan kekurangan orang lain secara pro dan kontra. Membina sifat empati, nilai kemanusiaan dan menyedari bahawa setiap individu mempunyai sumbangan unik yang tersendiri kepada pasukan. Namun, dari aspek kontra pula, sekiranya dasar inklusif ini dipaksakan secara meluru, hasty implementation, tanpa sokongan dana dan latihan kepakaran yang mencukupi, ia akan mendatangkan kesan negatif. Murid berkeperluan khas berisiko mengalami kecederaan fizikal atau trauma emosi jika dipaksa menyertai aktiviti yang tidak sesuai dengan tahap kefungsian mereka. Malah, ia boleh mencetuskan ketegangan dalam kalangan guru yang merasa diri mereka tidak berdaya kerana ketiadaan kemahiran mengendalikan situasi kecemasan melibatkan murid khas tersebut. Satu penilaian pro dan kontra yang sangat seimbang dan adil. Jadi, apakah langkah strategik yang boleh diambil untuk memastikan dasar 5 ni berjalan dengan lebih selamat dan mencapai matlamat inklusif yang sebenar? Jadi, strategi utamanya ialah melaksanakan audit infrastruktur inklusif dan kursus kompetensi silang ataupun cross competency training untuk para guru. Kementerian Pendidikan perlu bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan NGO OKU untuk menjalankan audit prasarana kokurikulum di sekolah secara berperingkat bagi memastikan penyaluran dana pembinaan kemudahan mesra inklusif dilakukan secara bersasaran. Dari aspek model insan, Jabatan Pendidikan Negeri perlu menganjurkan kursus pendek bersiri mengenai sukan adaptif dan pengurusan aktiviti inklusif kepada guru-guru penasihat arus perdana. Melalui kursus ini, guru diajar bagaimana untuk mengubah suai peraturan permainan, contohnya mengecilkan saiz padang atau menukar berat alatan sukan supaya murid berkeperluan khas boleh bermain bersama rakan mereka secara selamat dan gembira. Terima kasih Danish atas kupasan yang sungguh menyeluruh, matang dan dipenuhi dengan ujar-ujar akademik yang berkualiti. Jadi perbincangan kita ni sepanjang hampir 30 minit ini jelas membuktikan bahawa pembentukan dasar di atas kertas memerlukan sokongan padu daripada sistem ekosistem logistik, kewangan dan kesediaan guru di lapangan. Sebelum kita melabuhkan tirai video perbincangan ini, bolehkah Danish membuat satu rumusan sinergistik bagaimana kepentingan pelaksanaan kurikulum ini berpusat secara langsung kepada tiga dasar yang telah kita pilih tadi? Baiklah Alia, sebagai rumusan penutup, ketiga-tiga dasar pelaksanaan kurikulum yang kita bedah hari ini sebenarnya saling mengunci dan membentuk satu rantaian ekosistem pendidikan yang holistik. Kita tidak boleh melihat dasar-dasar ini secara terasing atau in silo. Jadi, dasar utama satu bertindak sebagai pondasi perundangan yang mengangkat status kurikulum agar setaraf dengan akademik, memastikan ia tidak dipandang sepi oleh pentadbir sekolah. Yang kedua ialah pondasi ini diperkukuhkan oleh dasar utama dua yang bertindak sebagai pemacu ekosistem menerusi sistem PAJSK untuk memastikan setiap individu murid terlibat secara wajib dan mendapat akses kepada latihan kemahiran insaniah
ataupun soft skills. Dan seterusnya, akhir sekali, dasar utama 5 hadir sebagai penjaga nilai equity yang memastikan bahawa keabsahan undang-undang dan kewajipan penyertaan tersebut berjalan di atas landasan keadilan sosial tanpa meminggirkan mana-mana murid atas apa jua kekurangan mereka. Terima kasih Danish. Kaitan langsung antara dasar-dasar ini dengan kepentingan kurikulum adalah demi melahirkan generasi masa depan Malaysia yang seimbang. Jadi kurikulum ni merupakan sebuah makmal sosial di luar bilik darjah yang terbaik. Di sinilah kemahiran komunikasi HP5 diuji secara praktikal, keupayaan menilai A3 diasah melalui cabaran organisasi dan kemahiran ICT diaplikasikan untuk penyelesaian masalah era digital. Melalui pelaksanaan dasar yang mantap dan penambahbaikan yang berterusan, kita bukan sahaja melahirkan murid yang bijak, jawab kertas peperiksaan, tapi kita juga membina watak pemimpin pada masa hadapan yang mempunyai daya tahan, berintegriti dan berjiwa inklusif. Jadi di sini saya berharap agar analisis kritis, perkongsian isu serta cadangan-cadangan strategi penambahbaikan yang telah kami bincangkan tadi dapat memberi input yang bermanfaat dan ilmiah kepada kita semua sebagai bakal pendidik. Dengan ini, saya dan Danish akan mengakhiri perbincangan tugasan 2 kami. Sekian sahaja daripada kami berdua. Terima kasih atas masa yang dilaungkan untuk menonton dan salam hormat. Terima kasih. Sekian, terima kasih.